Owner ni dia buat 3 biji motor. Ni first motor. Ini motor yang kita turunkan enjin dan kita bawa balik rumah. Tak siap lagi enjin dia. Dan ada sebiji lagi Waisuku, dia buat top set, tukar head. Okey, dia tak ambil promo lah. Macam motor ni dengan sebiji lagi tu Waisuku, dia tak ambil promo lah. Motor ni saja dia ambil promo. So memang ngam, cantik kan. So kita update Waisuku ni lain kali. Alright gang, so hari ni hari Sabtu dan kita tengah buat Waisuku daily ride standard itu indah. Kita just nak up spec 57 dom dan sekali overhaul, tukar rod, full bearing dengan gear racing. Sebab katanya owner ada plan next time ada modal lebih, dia nak up 65. Semoga owner tak lipat lah. Okay, so inilah dia enjin bawa daily kerja Singapura. Memang macam inilah. Okay, hujan panas dah jadi macam itu enjinnya. Okay, so tak apa, nanti kita bakal masuk. Okay, so kita nak turunkan dulu enjinnya, and then kita nak lerai semua, and then kita nak basuh semua, and then kita akan masukkan barang-barang yang kita nyatakan tadi. So sekarang dah malam. Motor ni kita dah siap enjin dia 57 dom, sekali overhaul, sekali tukar rod racing, full bearing dengan gear racing 125 lah. Okay, lepas tu tak ada apa sangat, just piston dome, spring valve dengan camshaft, cam ESR1. Okay, biasanya kita akan pakai ESR1 ataupun SHM1 lah. Okay, so inilah dia motornya. Okay, so motor ni dia macam mana nak cakap boleh start, senang start. Okay, tapi timing dia timing kuda. Tapi kita tak set timing kuda, tapi dia timing kuda. Tapi biasalah, benda tak tuning lagi, tak dyno lagi, kita just plug and play. Macam inilah bunyi dia. Okay, kadang kena, kadang tak kena. Kadang ada yang susah hidup, kadang senang hidup, kadang timing cantik, kadang timing berterabur. Macam-macam. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Kau pulah minyak sikit. Nampak? So itulah dia. Tapi tak apa, esok owner akan bawa pergi dyno dan kita tengoklah dia punya result macam mana. Okay, so selesai motor ni. Okay, selesai motor ni, pasang raga jap. Alright gang, so hari ni hari Ahad kita settlekan Waisuku yang kita bawa balik enjin hari tu. Okay, dan inilah dia Waisukunya. Enjin dia kita just overhaul, kita tukar crankshaft dia, kita buat jack 2mm, jack tipu lah. Okay, lepas tu gasket skeping. Okay, dan crankshaft dia kita pakai IKK warna purple tu, yang dekat crankshaft dia tu ada lubang-lubang balancing tu. Okay, lepas tu head kita tukar kepada head SHM 2225 dan mengikut aku punya style potting lah. Style potting aku dan dia punya sekali intake lah. Okay, camshaft kita tukar kepada ESR2 yang asal owner pakai UMA R3, tak silap, UMA R3 punya. Dan spring valve kita pakai head cutting LC, so kita pakai spring valve LC 3.0mm lah. Okay, dan itu je. Kita just adjust dekat motor ni, kita tukar crankshaft dia, kita tukar head dia, cam, spring valve. Lepas tu piston kita pakai piston yang dia ada dua, owner ada dua piston. Piston yang dom tinggi sikit dengan piston yang dom tak tinggi langsung. So kita pakai dom tinggi sikit lah. Okay,
So inilah dia. Dah jadi sebiji motor dah. Right. So enjin ni kita dah gantung. Dan kita dah start pun. Alhamdulillah. Motor boleh start. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kena tuning balik lah ni. Kena pulas sikit. So inilah dia punya timing. Enjin timing cantik, walaupun kita kena tuning sikit lagi. Enjin senyap macam biasa. Dan kita nak masukkan coolant apa semua. And then kita akan pasang cover set. And then sebiji lagi tu kita kena buat top set. Sebab owner nak request tukar head juga. Head SHM potting style aku lah. Okay, style aku potting macam mana, macam gitulah dia. Sekali dengan intake ada dalam tu. Cam pun, kalau kita tengok cam yang dipakai ni, kita tak familiar sangat dengan resepi kita. So kita akan tukar sekali cam SR1 lah, dengan spring valve. Tapi katakan cam yang dipakai ni dah macam kita anggarkan cam yang dipakai ni kena dengan style potting kita, kita akan pakai balik lah. Okay, itu je lah. Okay, so motor ni settle. Kita nak pasang cover set kejap. Lepas tu kita buka motor tu. Alright gang, so inilah dia motor yang terakhir untuk minggu ni. Okay, so motor ni dia buat top set. Blok masih asal, piston masih asal, spek 65, crankshaft jet 1.5 Wasner punya. And then dia tukar head lama dia. Okay, jenama dia rahsia kan. Okay, dia gitulah. Okay, tu head lama dia. Dan ini head kita pakai head SHM lah. Okay, aku bukan duta SHM, cuma aku suka pakai barang SHM. Okay, ni head SHM. Aku beli head yang biasa punya. And then kita akan potting lah. Okay, kita potting cantik. Sekali intake dia. Okay, intake asing lah. Lepas tu kita polish bahagian exhaust sekali. Okay, dan kawah kita pakai yang sedia ada sahaja. Okay, cam SR2 spring valve 3.0 mm. Okay, so tak nak cakap banyak. Throttle body dipakai saiz berapa ni nanti kita intai. Okay, tapi intake dia kita bagi bersesuaian dengan head. Okay, kita pakai 3436 sahaja. Okay, throttle body dia mungkin 36 mm ataupun 38. Okay, so jom kita pasang. Alright gang, so kita dah siap pasang cover set gang. Okay, tu head lama dia. Head baru pun semua kita dah pasang kat dalam ni lah. Okay, sekarang pun dah lewat. So kita nak start sekejap je. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay dah, tu je. Okay, tu je. So settle motor ni, dan motor tu pun dah settle. Siap dah pergi Singapura dah hari ni motor tu. Okay, so dah balik lah, jom. Alright gang, so untuk bulan ni ada promotion untuk spek-spek top set bermula dengan spek 62, 63 dan 65. Okay, dan kita bagi harga special untuk bulan ni, iaitu bulan 1 Januari 2026, sempena tahun baru. Kita menyambut tahun baru. Bulan yang pertama korang melaksanakan azam-azam korang. Ada yang azam kurus, ada yang azam motor laju, ada yang azam tak nak kecewa bercinta, ada yang azam nak gaji tinggi, ada yang azam memang nama dia azam kan. So bagi yang nak motor laju, ada special package promo untuk korang. Korang boleh terkena pula tangan. Kau boleh tekan dekat link description dekat bawah tu. Dekat description tu ada link. Kau tekan link tu, ada package promo. Dia tulis promo. Dan harga dia memang special. Korang pergi tengok dulu.
Korang riki-riki dulu, korang racun member korang, korang racun diri sendiri untuk terus ambil package-package top set tu. 62, 63, 65. Top set sahaja. Boleh siap dalam masa sehari, confirm laju, dan korang boleh tengok aku buat motor korang. Okay? Tak perlu nak pasrah hantar kat kedai, lepas tu tak tahu komen buat apa kat motor korang dan sebagainya. Okay? So, video sampai sini saja. Yang mana nak berminat, nak buat motor dan nak ambil package promo, korang boleh tekan link dekat bawah and then korang riki-riki, kita deal sampai jadi. Okay?